Ini adalah MK medium signature logo convertible crossbody bag in navy. Material dia adalah coated canvas tahan lasak. Ada pimol logo dekat sini. Dia adalah silver hardware. Okey, so bahagian belakang dia ada satu slip pocket. Yang ni kecil je tau. Crossbody bag yang kecil-kecil. Siapa jenis suka cari crossbody yang kecil-kecil kan? So saya ambil ni. Dia punya lock dia adalah magnetic closure. Datangkan dengan long strap. Tak boleh detach ya, tapi dia boleh adjust. Okey, boleh adjustable. Yang ni kita dah adjust dia. Okey, panjang jugalah. Kita adjust je. Okey, lubang nombor 3 paling panjang. Okey, so boleh panjangkan lagi. Ada lagi 2 lubang lah untuk besi panjangkan lagi. So ni kalau kau pakai dia, besi boleh adjust ikut ketinggian dan keselesaan besi. This is a very nice bag. Simple bag kalau macam besi nak pakai daily, nak pakai pergi jalan ke, ataupun nak buat hadiah birthday, hadiah anniversary pun boleh juga. Besi sangat-sangatlah cantik. Tapi tak boleh masuk banyak barang lah. Okey, kalau masuk long wallet, kita try masuk long wallet. Contohlah masuk long wallet. Boleh tapi penuh. Long wallet boleh saja masuk tapi penuh besi, nampak tak? Okay, quite penuh. So it's better like pakai wristlet ke, small wallet ke, ataupun card case kan. Lebih better lah. Ni pun susah pula nak keluar dia. Okay, so kita try masuk pula dengan handphone. Phone promise tak ada masalah, boleh saja masuk dalam. Dia ada satu zip pocket tau. Okay, ada satu zip pocket. Yang ni besi kita masih lagi ada stok, tapi ada satu awareness saja kepada besi yang mana berminat dengan medium crossbody bag colour navy ni. Bolehlah grab sekarang dekat shop kita.